Apa kau buat ni Wan? Dah berapa lama dah ni tak siap-siap. Aku nak pakai pergi JB ni bulan ni. Exhaust tak boleh kuat. Ini orang muda-muda boleh lah. Assalamualaikum guys. Saya nama Wan. Kita ni sekarang nak buat exhaust. Nak pasang exhaust. So saya akan membuatkan welding. Buat exhaust kat sini, bukan dekat kedai exhaust. So kita buat kat sini. So ada piping tu, stainless steel. Dan kita akan masuk kat dalam longkang sana untuk kita acuk-acukan exhaust ni. Alright, mari kita try bunyi. Bunyi sekarang yang exhaust di tengah. Start enjin turun rem. Apalah. Mana boleh macam tu? Sepatutnya bila start enjin kena bagi panas sikit dulu. Ada lampu. Nanti kita akan pasang lampu fog lamp tu sekali, wiring. Tapi saya akan buat exhaust dulu lah. Saya akan welding kat sini dulu. Dia punya kepala sambung dia dengan nenas tu. Okey, lepas tu kita akan pasang kat bawah. Lepas tu kita ukur kat bawah. Alright, stay tuned guys. Hey, Mr. Owen. So siap belum? Gosok kuat sikit lah. Ya main-main kerja ni. Siap lah bos. Ni macam lah kerja bagus. Original from Japan kan. Betul kan? Betul. My customer bagi present to me. Abang Bat. Soal kilat kah? Itu spoon? Belum. Ayah, kata sudah habis kerja. Belum lah. Tipu saja. Nanti mah tipu you mah. Dan beli dapat gaji dan pulang. Kurang ajar. So, okay, ini yang masa saya beli Civic ni, owner pakai sabun kecil je lah. Tapi dia ambil tips ni, saya letak kat sini lah. Co.Limited, main factory, FGK. So kita akan potong yang ni. Sebab ni kecil, ada 2 lapis kan. Kita nak tengok dalam ni berapa pula. Kalau dia besar sini, saya sambung daripada sini lah. Baru dapat lawas kan. Okay, saya potong jap. Memang kecil lah. Dia sudah tipu sama kita ni macam mana orang Jepun boleh tipu kita macam ni je. Ni original tau. So, apakah pandangan anda? Perlukah saya memotong kat sini juga? Sebab bahagian ni sangat kecil. Saya telah mempunyai E30 punya exhaust. Okay. Ini Accord punya yang kenik cenonet. Ini E30 punya yang besar. Tapi melihatkan dia punya ni nampak macam ngam. Ngam. Sekarang ni aku dah pening kepala. Macam mana dia sambung tadi? Oh, ni pun ngam juga bang. Okey. Sekarang saya rasa saya potong ini barang. Saya potong sini. So dia besar kan. Terus sambung besar ni. Baru puas hati. Alang-alang menyelup pekasang. So kita dapat besar. Sebenarnya lubang besar sedap ke lubang kecil sedap? Lubang kecil kita tak sedap kan? Dia lambat. Okay, just now what is it? Back pressure. You know this extractor is coming from front. So it's giving the small hole. It's a front pressure, not back pressure. You want a back pressure, we do something at the back lah. We make the front loose pressure. Then we do something from the back. Kalau tak boleh pun kita hantar kedai exhaust lah nanti. Kan? Sekarang ni kedai rebak auto. Kita belasah je dah dulu. Sebab kalau anything yang lawas, dia cepat lah. Tapi top speed, kita main dekat bahagian-bahagian bontot belakang exhaust. Mana? Yang depan kita main sini. Boleh habis.
Sekarang Apis ditugaskan untuk motong ke sini. Potong. Kau potong ni. So, saya akan membesarkan lubang yang kecil ni jadi lebih besar. So ini tempat penyambung dia. Okey. Apis kau potong ni. Nyam ni bang. Potong ni, potong ni. Sementara itu saya nak membuat lawatan sedikit. Saya buat rumah pondok saya lah. Mari. Rasa macam rumah kampung-kampung lah. So inilah rumah kayu saya. Nanti jemputlah datang hari raya nanti. Saya pun ada rumah papan juga. Tengok. Nanti kita budak-budak, anak-anak kecil main bunga api. Hey Jo. Saya nak buat, walaupun ni rumah kampung, saya nak buat lift. Saya akan buka benda ni. Saya buat lift lah. Sebab nak ambil absorber tu, takkan nak lalu tangga. So saya akan buat lift ni. Letak motor tet, absorber naik atas. So rack ni semua nanti saya akan letak sini lah. Kalau korang datang beraya nanti saya jamu absorber je lah. Macam ni rupanya kedai saya. Boleh nampak Honda Civic saya tu. Okey, mari kita buat benda ni. So dalam dia original adalah 45.77. So luaran dia lebih kurang 59, 60 lah. 45 kita buang 5 mm lagi ya. So asal dia 45 mm, saya besarkan dia 48, 49, lebih kurang macam tu lah. 3 mm lagi besar. Sebab tak guna pakai piping 2 inci setengah. Menas kecil je. Dia 2 inci. So okey, dah siap. Besarlah sikit So okey guys, at least besar lah juga kan. Kalau tidak kecil. So ni pun dah besar. So semuanya besar-besar. Okey. Ni kasih spray. Alright. Prepare to release the Kraken. Saya tengah menyejukkan exhaust ni kerana panas. Saya sudah welding. Baulah besar lubangnya. Hai. So kita akan menyejukkannya dahulu. Dan kita spraykan benda ni nampak konon-konon macam baru sikit lah. Baru. Okay. Baru spray. Bukan baru beli. Baru spray. Saya sebenarnya tak suka beli-beli baru. Saya suka pakai benda-benda yang terpakai. Supaya tidak membazir. Sebab itulah saya restore balik absorber yang terpakai. Daripada buang besi buruk, baik kita jadikan absorber yang buruk tu menjadi lebih berharga. Kalau beli baru, Bos Jo marah. Bos Jo tu dia kedekut. Kereta Bos Jo tu dia rosak. Dia tak nak beli baru. Dia tibai kereta saya. Ni, nampak tu Bos Jo tu? Nampak dia kawan dengan orang Cina tu. Sebab dia boleh cakap Cina. Itulah Jo yang boleh cakap Cina. Alright, kita bagi dia kering. Siap. Kita start engine waktu dia tengah piping setengah. Mari. Nampak? Dia dah sampai dah. Dia dah sampai. Sudah kantoi kita buat exhaust lah. Apa kita buat exhaust jangan kuat-kuat sangat. Kita kena buat pelan-pelan. Jangan perang sangat. Apa kau buat ni Wan? Dah berapa lama dah ni tak siap-siap. Aku nak pakai pergi JB ni bulan ni. Hujung bulan ni tau. Exhaust tak boleh kuat. Ini orang muda-muda boleh lah. Okey.
So okay guys, selesai sudahlah exhaust saya ni. Kita kasih dengar bunyi dia. Bunyi yang telah di-approve oleh ayah saya. Buat kereta kena ada approval ayah. Tak bunyi kuat langsung. Macam tu je lah bunyi dia. Tapi boleh lah. Bagi dia balik Johor dulu. Lepas tu dia dah balik KL nanti, kita buat exhaust lain. Abah, jangan tengok video ni. Okay, thank you so much for watching. Apa aku kata tengah buat video ni? Walah. Right about to whack the corner.